hujah-hujah dan pendirian delegasi pencadang. Rakan saya yang kedua, harimau taring kami yang kami simpan di tengah-tengah kami kepung, telah membawakan pencapaian minda dari aspek tempoh pemerintahan, perancangan dan dasar dan kaedah-kaedah penyelesaian masalah. Beliau juga telah melakukan tanggungjawab dengan amat jayanya, membuktikan keraguan-keraguan bukan saja tinggi tetapi amat munasabah dalam menentang hujah delegasi pencadang. Dan seterusnya, rakan saya yang ketiga telah melengkapkan tanggungjawab kami dengan jayanya. Beliau juga telah berjaya membuktikan dan menimbulkan keraguan-keraguan melalui pembuktian dari sudut penyertaan dalam pelbagai bentuk yang meliputi ekonomi yang global, peranan arena antarabangsa dan juga peranan seterusnya. Dan seterusnya, Tuan Speaker Dewan, kesimpulannya, kami delegasi pembangkang berjaya melaksanakan tanggungjawab kami dengan jayanya dalam pertamanya membuktikan bahawa masih terlalu banyak persoalan-persoalan dan permasalahan dalam menentukan adakah kita terbilang. Dan kedua, kami telah berjaya membuktikan keraguan-keraguan yang amat munasabah, dan keraguan itu walaupun sedikit memadai untuk menjadikan sesuatu usul itu tidak sempurna. Dan kalau usul itu tidak sempurna, maka ia mesti ditolak. Dan seterusnya, Tuan Speaker Dewan, sesungguhnya pembuktian-pembuktian kami dan keraguan-keraguan yang kami timbulkan adalah bukan dari andaian kami semata-mata, tetapi kami merujuk kepada 28 kriteria pengukuran yang telah kami sebutkan. Mereka dua saja, kami 28, dan kami telah membuat rujukan yang mantap daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Oleh yang demikian, dengan izin Tuan Speaker Dewan, dalam 3 bahasa, kalau begitulah keadaannya 50 tahun kemerdekaan negara, terbilangkah kita? Pohon ara, tepi bendang, tempat bermain kanak-kanak, biar berdentum hujah pencadang, namun mohon semuanya ditolak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Encik Izzaruddin Asmat bin Muhammad Kamal. Cuma saya nak tanya satu Yang Berhormat, betul ke bahasa tu? Mentang-mentang lah speaker tak tahu, dia pun selanyak aja, tak apa. Baiklah, seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Encik Muhammad Ridwan Mat Nawawi yang mewakili komuniti Besutai Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menggulung hujah-hujah pasukan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia Tuan Speaker Dewan. Seterusnya, warga parlimen yang dihormati, bertemu kita di akhirnya saya tak perlu menjerit-jerit seperti mereka, kerana mereka nampaknya bukan setakat memasukkan fakta tetapi bercelaru di kalangan mereka. Yang ketiga itu berkata, tolak hujah semua mereka. Saya ingatkan main-main sahaja. Bangun pula yang pertama itu di arena pergulungan mengiyakan bahawa hujah mereka semua perlu ditolak pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Angkatlah meja, kembali duduk bersama kami. Tuan Speaker, warga Dewan yang dihormati sekalian, usul pada hari ini telah pun saya cirikan berbentuk soalan. Dan ia memerlukan jawapan sama ada ia kita terbilang ataupun tidak kita terbilang. Saya katakan terbilang itu perlu diukur pada dua pencirian yang utama, iaitu kejayaan yang dicapai oleh Malaysia telah meletak. Seterusnya, diakibat kelemahan mereka mentakrif usul, kita lihat berlaku pelbagai kepencangan. Mereka hari ini sekadar meletakkan buku, mengangkat di mata Dewan, kemudian membacakan fakta kes yang menipu. Kalau begitu, adik yang berbaju
biru tu boleh buat demikian. Hanya sekadar omong-omong kosong, mengangkat buku dan berbicara tanpa memberikan muka surat dan perenggan yang merujuk kepada bukti otoritatif. Keduanya, saya cukup sedih pada mereka bertiga. Dahulu, sebelum memegang jawatan yang berhormat, mereka ini saya dengar institusi pendidikan, guru. Tapi mereka sendiri mencabar institusi pendidikan. Mereka katakan kita tidak cemerlang. Kita perlu ingat, pada hari ini, kita sedang mencapai tahap hub pendidikan antarabangsa. Kita lah pusat kepada pendidikan antarabangsa. Dan selepas kita memegang jawatan Ketua Eksekutif Penyelidikan UNESCO, kita telah pun diberi mandat untuk membangunkan pendidikan di seluruh negara dunia membangun dan juga negara mundur, negara dunia ketiga. Adakah ini kita belum terbilang? Adakah sistem pendidikan kita tidak terbilang? Bila katakan kita tidak mendapat pencapaian, perlu diingat, kita berada dalam tangga 200. Namun, 100 tangga yang di atas hanyalah universiti-universiti negara maju. Tapi kita, antara negara yang membangun, kita berada di tangkat yang kelima. Inilah kemampuan yang kami katakan. Atas dasar kemampuan, dengan kapasiti dan umur 50 tahun, kita telah meletakkan nama kita di peringkat antarabangsa. Kita terbilang. Keduanya beliau mengatakan tentang Amerika Syarikat. Perlu diingat, Amerika Syarikat mencapai tahap maju lebih kurang 200 abad lamanya.